She tengah busy. Kak Ya ada ke tu? Tak ada. Aku macam kenal je Mamat ni. Aiman Hashim ni bukan nak jual gapo. So kita ada nasi kabu pagi ni. Nasi kabu sekmu. Kita ada nasi kabu. So si awak-awak kalau nak makan mes ni. Hak ni terhak dek. Ada ga ni. Telur emas dia. Telur emas dia. Oh sedap doa lah. Nah hak ni. Sambal ni sedap doa. Tak payah lah. Bising. Nanti kau ni terbangun. Ni. Ni. Nampak ni. Tu. Jodoh orang lain. Oh Ara. Siapa yang duduk kat lampu macam Elizabeth? Weh. Lepas tu kita ada kolam. Kita orang ada kolam. Ni kolam ni kita orang buat sendiri tau. Kolam ni kita orang buat sendiri, custom sendiri. So ni kolam kita orang. Ni kalau korang nak mandi, dia kena Kacau aku. Kau keluar daripada live aku. Kau keluar daripada live aku ada. Ni bilik-bilik lah. Yang sana tu bilik-bilik. So ni kalau korang nak boleh ambil je. Saya jual. Lepas tu lighting-lighting ni semua boleh je ambil. Suka hati aku kan. Ni kita akan jual 500 je korang. Sebab ni ada 1, 2, 3, 4, 5. So boleh buat meeting terus. Sorry jangan lalu depan ni. Sorry 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 Yang ni sama warna cute. So yang ni biasalah. Orang-orang riak menang semalam. Ni orang-orang riak. Tidur dengan duit ke? Tidur dengan duit? Oh. Takut hilang lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, korang. So kalau korang nak beli lampu pun boleh. Lampu ni, lampu pula. Bunga ni kita jual 20 sen je. Kau nak jual lah? Ya, nak jual. Okay, 3, 4. Dia dah mula dah. Apa tu? Kerem. Okay, kerem korang. Kita RM2.5. RM2.5. Tak nampak depan. Ni RM2.5. Yang ni RM2.5. Kalau sol Ada orang nak tak? Ada orang nak tak? Ni cepat-cepat. Okay, ini yang satu je. RM2 untuk 2 set saja. 2 set lah? 2 set. Okay, siapa dah lock. komen dan beli saya siapa dapat? Siapa dapat korang? Siapa dapat? Dah sol ke? Sol! Bantal jual lah bantal. Kadang-kadang nak letak dalam kereta. Bantal jual lah bantal. Korang nak tak kita jual bantal ni dengan harga 10 sen saja. 10 sen saja. Nak tak? Kalau korang nak, korang komen nak. Bantal 2 ni kita jual 10 sen saja. Hanya ada dekat Kelantan. Korang akan dapat bau-bau Kelantan terus. Okay. Akan dapat bau-bau Kelantan terus. Nak ke? Sol ke? Dah ada ke? Ni ada 3 pieces je. Lock bagus. Sol out lagi. Alhamdulillah. Biasalah kita memang jual dalam keadaan yang sangat mengejut. Okay, barang panas. 35 sen je. 35 sen. Kali ni kita jual 35 sen. Murahnya. Siapa nak 35 sen boleh komen 35 sen. Okay, saya nak tengok adik kakak siapa yang dapat 35 sen. Okay, harga asal dia daripada 300. Harga asal dia daripada 350. Kita nak bagi dengan harga 35 sen. 35 sen? 35 sen daripada mana? 35 sen boleh masak macam-macam. Harga ni. Okay, liako. dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Sol. Tahu dok, Kim pinjam tanah rumah orang sebelah tu. Astaghfirullahalazim. Nampaklah segala coli spender semua. Sebab apa? Sebab ia nak keluar dari rumah. Lepas tu Kim pun pergi kata, "Kak nak pinjam tanah boleh tak?" Dia kata, "Giah." Lepas tu pun Kim masuk. Ia lalu lah. Ada sikit coklat lah. Okey kak. Sekarang ni kak, kita lagi kita ada lagi benda nak jual lah kak. Kita ada benda lagi nak jual lah kak. So sabar ya kak. Akak sabar je. Sampai jual diri ke belum? Tak. Akak. Kau pecah basuh kan? Bodoh. Kau pecah macam malang kan? RM3. RM3. Sampai situ je nak. Sampai situ biar aku yang bawa. RM3. RM3.
RM3.20. RM3.20. Komen nak kakak. Kita tengok berapa orang betul yang dapat kakak. RM3.20. Sol. Hari ni juga kita orang nak bagi korang. Saya pergi packing jap. Packing. Kita orang kerja bertiga. Jadi memang kita orang lah packing, kita orang lah menjual, kita orang lah yang menjadi ambassador, kita orang lah jadi marketing. Okey kakak, kalau nak kerusi ni kakak, kalau nak kerusi ni kita lock dengan harga RM1 saja kakak. RM1 sekali dengan bantal. Kita bagi kerusi ni RM1 kakak. Lock boleh pakai raya kak, pakai raya. RM1 ya kakak, lock. Kerusi tadi. Kerusi ni kakak. Lock, Sol. Okey, berapa nak? Dah lock. Okey, lock. Beli sekarang. Saya dah tengok kat beg kuning. Ini korang. Ini kerusi ada bantal, ada ni. Sol, mantap. Okey, seterusnya. Jualan seterusnya. Jadi kakak, kita nak jual 12 sen. 12 sen. Meja kaca seramik. Wow. Boleh buat ASMR. Kak, ni fully finish kak. Fully finish. Wainscoting. Korang ada bubble kat sini, so korang boleh buat tekap. Buat sini lukis. Siapa nak 12 sen kakak boleh komen. 12 sen kak. 12 sen. Lock. 2, 1. Sol. Tutup dapur je. Tutup dapur? Mana nak pakai? Lepas tu tutup pintu ni kayak gini. Aircon keluar. Kakak. Kalau kakak nak. Kenapa kau keluar? Dapur tu jaga ni. Dapur. Dia membuat kamu kena nampak pelat di sini. Belum. Okey kakak, abang-abang, adik-adik, acik-acik, manja-manja. Nice one kak, thank you. Aku dah macam Mac Latte dah. Jual kolam. Jual kolam, tak boleh kolam. Kolam tu custom made, susah kita nak jual. Kita tak boleh nak bagi harga murah. Tak boleh nak bagi harga murah. So korang yang dah dapat, thank you so much. Kita akan end sampai sini je. Cakap ganu, boleh jangan. Boleh jangan lama gitu. Kau ingat kita biasa-biasa ke? Melo aircon ada tak? Semua. Aircon apa? Habis jogging ke Melo? Ya. Permanent. Amin. Kak masa ni nak view saya buka kat laku. Ya, muka dia laku. Amin saya mau. Korang sekarang ni saya nak jual curtain. Curtain raya. Curtain. Curtain tu ada satu curtain raya, dua curtain raya. Siapa? Curtain. Korang curtain ni sangat senang bentuk korang. Cepat korang. Curtain ni korang. Lock. Curtain ni boleh saya nak jual hanya 50 sen korang. 50 sen. Bukan dapat satu, korang dapat dua. Sana pun dapat. Cepat korang. 50 sen curtain. Untuk raya. Pastikan korang punya rumah ketinggian rumah 17 cm. 17 cm rumah boleh dapat curtain korang. Cepat. Sold out. Wow. Mantap. Abang ni pun kita jual kak. Akak nak tak abang ni? Abang ni kita jual kak. Akak nak tak? RM2. Tapi kita ambil charge by per hour. Per hour kak. Ada yang nak ke? Tak nak. Ya Allah, tak baik korang ni. Ya, thank you. Kisina, ya. Orang kata jangan kalau aku masuk view drop. Takkan mungkin. Ya, kita try. Oh, view saya naik 1K kak. Ya Allah. Kakak memang barang panas kakak. Kakak memang barang panas kakak. Mana saya macam semua saya kakak. Kakak macam pisang. Kau panas. Itu sakit. Tak sakit. Okey korang. Tepuk sikit. Mana yang lain? Hanya kami berdua. 3. VC jom ready lah. Let's go. Siapa nak bikin sedap-sedap tu? Kak Melu suka. Nak tengok? Dekat mana tu korang? Jual rumah tak boleh kak. Kalau jual rumah saya tak boleh duduk mana. Tapi abang ni kita lock korang. Siapa nak abang ni 3 jam 1,500. 3 jam 1,500 korang 3 jam. Mahal. Tapi kalau korang bawa dia pergi dating, akak tak RM5. Janganlah downgrade kan grade abang. Saya tengah naik yang itu tadi kau kata RM5. Dia terasa lah. Mana ada RM5? Abang salah dengar RM5,000. Melu. Nak lampu. Melu duduk depan saya sayang. Awak nak lampu ke? Saya bagi lampu dengan kipas sekali. Ben abang ni. Boleh. Boleh. Jual kacak je ke? Okey korang, kalau korang nak beli satu benda yang saya nak jual, kereta ni korang. Kereta saya nak jual. Kereta ni saya nak jual.
Siapa nak beli kereta ni? Siapa yang nak beli kereta ni? Saya nak jual RM5 saja. RM5 saja kereta ni. Siapa nak cepat komen nak? Siapa nak komen nak? Cepat lock. Dengan harga RM5 korang dapat kereta ni free. Saya bagi terus. Tak payah bayar shipping, tak payah apa. Semua kita bayar. Sebab korang sold out. Serius ah. Mantap. Okey, kereta seterusnya. Marah orang weh. Seterusnya kakak, kita nak jual kerusi ni. Kerusi jati kakak. Mahal kakak. Siapa nak? Kita nak jual hanya 70 sen. Kerusi ni kakak, boleh letak kat depan rumah, boleh letak kat belakang rumah. Nak sold out. Akak bagi sold out. Bagi sold out kakak. Bagi sold out hanya 70 sen. Sold out. Mantap. So akak, kita ada 2 kereta settle. Ada berapa lagi? Alphard first model. Abang ni yang jual brand pula. Lama je ni warna hijau, kita jual murah je kakak. Murah je abang dengan Abang akak. Kita nak bagi tahu akak. Kita nak bagi harga singki. Harga singki pula. Harga singki ni kakak, boleh tengok. Nampak? Ni kita boleh tekan, boleh pusing. Dan dia ada 2 function. Satu air macam ni, satu air biasa. So kakak boleh beli. Saya nak jual hanya dalam 75 sen saja. Sebab ada 2. So dua-dua ada function yang sama. Ya, abang-abang kakak. Nampak tak abang kakak? Kita nak jual 75 sen. Korang nak beli tak? Korang nak beli? Kalau korang nak beli 75 sen, cakap sold out. Gila lah korang ni. Semua benda korang nak sold out kan? Korang memang mantap. Okey, cukup 1M. Cukup 1M saya jual kolam. Cukup 1M saya jual kolam. Apa yang 1M? 1M light. Okey, yang mengasah ni kau jual apa diguna? Cukup 500k light. Kita jual melum. Bukan. Saya pergi rumah habis, saya cover beg, ambil kat melum, ambil kat Aina apa benda. Okey, 700. Cukup 1M light lah. 1M sebab 500 tadi masih seram. 500 tu seram. 1.5 kot. Setengah-setengah. 1.5. Okey korang. Capai 1M saya akan jual kolam dan juga kereta Abang Irfan. GT up berapa kita nak jual kakak? GT up berapa kita nak jual kakak dengan Lamborghini tadi kita dah jual. Takkan kita nak jual Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, abang-abang kakak. Kita ada jual abang-abang ni. Kita jual abang-abang ni. Trio. Kita akan jual nampak sleeveless. Siapa nak? Nampak dia boleh melata. Kalau korang buat melata dapat saya komen tadi boleh tanya. Siapa Muhammad ni? Ya, aku komen siapa ni? Jangan tak Gading. Jadi abang jual abang beri. Tak, Haji tak nak. lama sangat tu. So korang seterusnya yang terakhir, rumah ni kita minyak kayu putih. Minyak kayu Sepang korang. Sepang. Walaupun kita dekat Kelantan tapi minyak kayu Sepang. Minyak kayu Sepang kita hanya nak bagi 1 sen sahaja. 1 sen. Minyak kayu Sepang memang laju memang. Sapu-sapu terus sihat. Sapu-sapu terus hilang bengkak. Korang, minyak kayu Sepang korang. Minyak kayu Sepang ni walaupun kita kat Kelantan tapi kat Sepang. Ni minyak ini je satu-satunya kayu yang kat Sepang. Ini je minyak kayu Sepang yang ada dekat Kelantan. Satu-satunya. Sold out. Kita dah mencecah 100k light. Aku lambat ni. 1M pun lambat. Serius. Sold out Terima kasih. Thank you korang. Thank you. Kacik lepas ni ya. Thank you korang. Kak Melo, Kak Aina. Sudi ke terima saya sebagai geng kacik? Geng pula dah. Geng kacik. Boleh? Ya, boleh dah. Oh ya, sure. Tak sure. Saya faham. Hal ni ya. Bang bung. Bang. Kita tengah bincang korang sekejap. Cakap kalau bincang kena bahasa lain. Ada Jule. Belanja sikit nyanyi lagu Kelantan mai. Besok babe. Ewa. Jangan jadi geng. Ya orang yang berbadan sedap ni suara dia akan jadi sedap kan? Berbadan sedap? Kena rasa ke? Siapa yang nak sedap-sedap tu komen kiss Dia nak sedap tadi. Jangan istambung. Adik-adik ni bawa Allah. Orang kampung aku ini dah kahwin. Ya. Nampak saya orang kampung gatal. Sebab tu dia gatal. Tak gatal. Tak sempat nak gatal. Dah sapu minyak kayu Sepang.
China ke ya? Mula lampu atas tu berapa? Asboy pula. Kak, lampu atas ni Kita ada ai mana? mahal sikit lah. Kita Mahal sikit ada kita nak jual. Asus. Mahal sikit kita nak jual. Kita nak jual dalam jual dalam RM3 akak. Kita nak jual dalam RM3 akak akan dapat banyak lampu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lampu akak akan dapat dengan kipas sekali. Kita akan cabut one set ni pasang kat rumah kak. Pastikan rumah kak 7 kaki lebar, 3 kaki lebar, 7 kaki kedalaman. Baru kita boleh pasang. Sekali dengan tukar kebun, nampak? Kita dapat klik including. Pastikan rumah kak 7 kaki kedalaman, lebar 3 kaki. Baru kita akan pasang shilling ni. Lebar rumah dia 3 kaki je? Rumah apa tu? Rumah abadi. 3 kaki? Okey kak? Yakin tinggi lagi? Yeah. Thank you China 500. Okey korang. Kiss belanja lunch. Yeah. Kita pergi makan sok ni. Asal dah? Sok no. Kita makan kan? Dessert dia sedap gila. We ada dessert. Kita tak makan nasi kamu. Kita orang dah melantak tadi nasi kabu. Dah makan. Nak bau tak? Lah ya aku ajak mari. Bau ke nasi kabu? Sorry ikut. Okay abang, kakak sold out sold out balik. So kalau korang nak dia, korang boleh ambil dia dalam kita lot 1,500. Yang sana 2,000. Follow guys. Nampaknya set dia nak kita pemenang. Rasa 200,000 pun tak boleh. Sewege pak menalo. Pandai. Jo. You ke? Jo. Pak. Jo pandai. Lah. Orang nak makan. Satu bang. Kak, apa kak suka baca chat FB pula tiba-tiba ni? Daripada aku masuk AI orang cakap aku. Cik. Siapa hari ni kau nampak baca chat FB? Pojak pernah buat ada projek FB dengan FB tu. Ada? Macam ni dia tengok. Tak boleh main lah. Macam ni tengok ah. Woi. Sama lah. Baru 200 kita nak 1M. 1M saya pergi rumah balik saya katakan. Dia latah ke mana? Dia latah. Tadi masa tu 20k sekarang dah 200 tau. Sekejap tu sampai 1M. Kau berani ke nak pergi rumah Abel? Saya kau netizen ni kalau tak buat dia ngungkit. 30,000 follower lah. Wah dia nak balik 3,000. 300,000. Tak 130,000 follower. Makin. Sekarang satu. Malam pun minta gitu. Saya 2 Dia Dapat. Weh, sekarang 126 dia nak minta 130. Dia ingat tak boleh sampai? Tak boleh. Takkan boleh. Sebab saya tahu. Boleh. Tapi boleh. Kat ni? Kat cyber lah. Cyber. Dekat dah dengan area rumah dekat utara. Tak bincang kot. Location rumah orang. Oh, live Sorry. Kapur akan tengah. Pakai tengah hok. Kat tengah soh kali. Emang okey pula. Mana Abang Wang tak ada. Janji. Pagi ni baru tubik. Angin. Kalau nak janji 1,5 1,5 kurang. Tapi saya boleh buat benda tu kalau betul. Kalau saya nampak set dia effort, saya boleh jadi effort lagi daripada set dia. Kurang. Kalau korang dah apa seko je balik. Assalamualaikum balik. Saya nak Aina dengan Melur permanent. apa yang berani sangat? Aku pula takut. Jangan mention nama aku. Mention kita orang je lah permanent. Dah lanjut umur. Aku buat batch 4 kan. Korang masuk batch 4. Otak lah. Veteran Veteran tu kau. AI kertu. AI kertu. Apaan tu? Dah tua-tua pun nak masuk AI. Dah tu. Tak malu kita. Dah tua. Astaghfirullahaladzim. Tak payahlah add kiss. Benda kat sebelah je. Kau nak add kiss yang belakang yang macam-macam lah. Okay, korang nak set. Ya Allah, terima kasih Abang. Abang nak bagi bunga ke? Ngam-ngam. Ada siapa kita ada ni? Tolong jangan nampak. Ada dah. Kita ada Menawak benda betul. Itu tu dia bagi hint dekat tu ni. Okay, korang. dah nampak belakang baju. Saya Oh, thank you. Saya dapat roket. ikut melatah. Banyak game dia dapat ni. Memang lah. Boleh. Korang nak juga. Roket. Dia macam tu. Gitu. Jadi you. TTU kan? Bukan lah. Roket ke yang kertas tu? Dia tulis. Dia boleh.
Dekat komen. Kat komen ada tulis. Oh, sekejap. Korang. Nak naga. You masuk aku. Nak naga. Nak naga. Gitu, Pau. Pause satu pause. Ni level. Oh tak boleh. Pause. Oh, level sheet. Level tip. Partnership. I kokong. kokong. Tahu? Korang pergi join live kisah Aimah nak pakai tudung end dah live. sekarang guys. Ah? Aimah pakai tudung tu. Tak apa, okey je. Bukan Aiman ni. Lain Aiman ni. Ni Aimah juga. Aimah mana? Mana? Tapi dengan versi. Alah, aku lagi ada Aiman. Tak boleh mention ni. Aimah mana cari FYP? Anu cakap Melu tak move on Aimah daripada smart Aiman. molek. Abang Aimah mau tidur Tidak semua. ke? Korang ni tak pernah tengok orang live ke? Ini mirror lah. Kita cakap apa? Bawa keluar gua ke? Dia mirror, so nampak macam pakai tangan Nampak kiri. macam pakai tangan Tak kiri. memang pun. Berak pasal tangan kanan. Mana? Tak biasa. sama je. Tak biasa. Kadang-kadang tangan kanan lagi pendek daripada tangan kiri. Patut ke? Saya minta 1.5. Ke nak minta 3 se-M seorang? Takut tak tu? Dapat 400k dah tu? Takut kau? Dia takut lah. Dia bas sikit. Sempat tak kita nak balik dulu? Sorokkan diri dulu. Gini lah, se-M. 3. Nak 3 pemenang lah, ke nak 2 je? Kalau tak dapat salah seorang, sakit oh. Tiga-tiga berharap tu. Dah dapat 3M kat sini. Janganlah berharap, kita jangan berharap. Tapi try kalau lah, ada try. jawab 12 lah kiranya. Weh, banyaknya. 12. So 12M. Weh, banyak bodoh. Sekejap, kita tengok follower je. Korang pergi masuk live kisah saya nak end live tu. Bye-bye. Pergi support Jawab, saya call balik sekejap lagi.